Okay. Assalamualaikum warahmatullahi and a very good morning everyone. Respected speaker, fellow librarians and beloved participants, welcome to the sixth session of the Information Literacy Sharing Series organized by Dar Alimah Library IUM Kuantan. I'm Amira Hafid, librarian from Dar Alimah Library, and I will be your MC for this morning. Okay, to start our session, let us recite Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, ladies and gentlemen, before we proceed further, I would like to seek your kind understanding. As we have mentioned in our last sharing session, today's session will be conducted primarily in Bahasa Melayu. Therefore, I will continue the session in Malay from this point onward to ensure clear and smooth delivery of the content for everyone. I hope you will continue to enjoy and benefit from this session. Thank you very much for your kind understanding and cooperation. Baik. Hadirin yang dihormati sekalian, kami dari pihak Dar Alimah Library IUM amat mengalu-alukan kehadiran dan amat menghargai sokongan tuan-tuan dan puan-puan terhadap inisiatif ini. Kita telah mengadakan beberapa sesi perkongsian bersama bersama library di universiti-universiti awam dan juga swasta, antaranya Monash University Malaysia Library, Perpustakaan Al-Bukhari UiTM Jangka, IMU University Library, dari IUM sendiri dan juga yang terbaru dari Taylor's Library. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar perkongsian dari Universiti Sains Malaysia USM, dan sesi kita pada hari ini ialah bertajuk Sharing Session on Information Literacy Practice USM Library Experience. Okay, sebelum kita bermula, izinkan saya menyampaikan beberapa maklumat penting. Baik, kepada warga IUM untuk mendapatkan mahata CTD, pastikan anda mengisi borang I-attend menggunakan nama paparan yang jelas di Zoom dan melengkapkan borang penilaian di akhir sesi nanti. Dan kepada semua peserta, anda perlu untuk mengisi borang penilaian untuk mendapatkan e-sijil pernyataan. Pautan bagi kedua-dua borang iaitu I-attend dan juga borang penilaian akan dikongsikan di ruangan chat box dari semasa ke semasa. Untuk sesi soal jawab, anda semua dialu-alukan untuk menulis soalan di ruangan chat pada bila-bila masa sepanjang sesi berlangsung. InsyaAllah penceramah akan menjawab soalan-soalan tersebut semasa sesi berjalan nanti. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menonton siri yang lepas, anda boleh layari YouTube kami di The Official IUM Library atau anda boleh tekan link yang akan kami paparkan di ruangan chat. Okay, baik. Okay, sebelum kita masuk ke agenda utama, apa kata kita mulakan pagi ini dengan sesi gambar secara maya sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan selesa dan bersedia, bolehlah buka kamera masing-masing ya. Kita mungkin boleh berikan sedikit masa dalam 30 saat untuk semua bersedia di hadapan kamera. Okey, bagi membantu sesi tangkapan skrin ini, saya akan serahkan kepada petugas teknikal kita. Dipersilakan Cik Asmahani. Okey. Assalamualaikum semua. So, saya akan thank you Cik Amira untuk sesi fotografi ni. Saya ada dalam 5 page untuk semua orang, so minta semua untuk on kamera dan bersiap sedia ya. Saya ada 5 page. Okey, untuk page yang pertama dah siap sedia ke? Okey. Semua saya kira 1, 2, 3 tau. Page yang pertama, 1, 2, 3, smile. Untuk page yang kedua, dia semua senyum. Untuk page yang ketiga, semua orang senyum. Next one, page yang keempat.
1, 2, 3, senyum. Okay. For the last one, page yang ke-5. Semua senyum. Okay. So saya rasa itu je, saya pass the sharing session kepada Miss Amira. Terima kasih semua untuk kerjasama. Okay, Okay. Terima kasih Saudara Asmani dan terima kasih juga kepada semua atas kerjasama yang diberikan. Kalau kita perhatikan tadi, pagi ini semuanya nampak ceria dan berseri-seri belaka ya. Okay, terima kasih kerana menceriakan suasana kita pada pagi ini. Baik, kini tibalah masanya untuk kita memulakan agenda utama. Okay, dengan sukacitanya, saya ingin memperkenalkan penceramah jemputan kita iaitu Puan Tuan Sira Zawana Tuan Yaakob. Okay, beliau kini merupakan Ketua Bahagian Rujukan dan Sokongan Akademik di Perpustakaan Universiti Sains Malaysia, USM. Dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang kepustakawanan akademik, beliau telah menimba pelbagai pengalaman dalam pengurusan dan perkhidmatan perpustakaan. So, kerjaya beliau bermula pada tahun 2006 di bahagian pemprosesan teknikal sebelum meneruskan pengurusan dalam pengurusan jurnal dan sumber elektronik di bahagian terbitan bersiri mulai tahun 2017. Pada tahun 2020, beliau telah menyumbang dalam bahagian pembangunan koleksi, khususnya dalam memperkukuh sumber akademik bagi menyokong keperluan pengajaran dan penyelidikan di universiti. Sejak dilantik sebagai Ketua Bahagian Rujukan dan Sokongan Akademik pada tahun 2024, beliau aktif menerajui pelbagai inisiatif berkaitan sokongan penyelidikan, literasi maklumat dan penglibatan akademik terutama dalam membantu pelajar pasca siswaza serta para penyelidik mendapatkan dan memanfaatkan sumber ilmiah dengan lebih berkesan. Selain itu, Puan Sira juga aktif dalam memperkasa program kemahiran maklumat digital dan etika pengurusan maklumat. Beliau turut memainkan peranan penting sebagai pengurus projek bagi pembangunan program Massive Open Online Courses MOOC dan Micro Credential di USM dalam menyokong pembelajaran digital yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Baik, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Tuan Sira Zawana untuk memulakan sesi perkongsian beliau. Persilakan Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. So, semua jelas dengan suara saya? Jelas Puan. Okay, terima kasih. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Islam Antarabangsa kerana telah menjemput USM untuk berkongsi kemahiran literasi maklumat mengikut pengalaman USM lah. Okay. Jadi saya Tuan Sira Zawana binti Tuan Yaakob, Ketua Bahagian di bahagian rujukan dan juga sokongan akademik daripada Universiti Sains Malaysia. Jadi pada sesi kali ini insya-Allah saya akan berkongsi lah praktis bagi information literasi maklumat di perpustakaan USM. Okay, next. Okay, ini adalah visi dan misi perpustakaan USM. Jadi misi perpustakaan USM adalah untuk menjadi pemangkin lah kepada pembangunan ilmu, kesarjanaan dan juga pendidikan sepanjang hayat demi pembangunan mampan. Okay, misi perpustakaan USM adalah untuk menjadi perpustakaan akademik dan perpustakaan penyelidikan yang mempunyai sumber bernilai dan menyediakan perkhidmatan berkualiti bagi menyokong Universiti Sains Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, rundingan dan juga pembangunan insan di samping menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Next.
Okey, perpustakaan USM diterajui oleh Puan Arinawati Ayub sebagai Ketua Pustakawan, dan kita juga ada Puan Radia Banu Jah Muhammad, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, dan di kampus induk terdapat 3 orang Timbalan Ketua Pustakawan, iaitu Puan Husriati Hussein, Dr. Kamal dan juga Cik Nur Azan. Okay, bagi kampus kesihatan kita ada Puan Nuraida Hassan, Timbalan Ketua Pustakawan, dan juga Puan Sukmawati Muhammad sebagai Ketua Pustakawan di kampus Nibong Tebal, kejuruteraan. Next. Okay, kita akan berkenalan dengan rangkaian perpustakaan USM. Okay, di kampus induk kita ada 3 bangunan perpustakaan yang berbeza. Okay, yang pertama kita ada Perpustakaan Hamzah Sendut. Kemudian kita ada Perpustakaan Hamzah Sendut 1 dan juga Arkib USM. Okay, perpustakaan di kampus induk ini diberi nama bersempena dengan Naib Chancellor USM yang pertama lah, iaitu Tan Sri Hamzah Sendut. Okay, jadi di kampus induk sahaja kita ada 3 bangunan yang berbeza lah. Okay, di PHS lebih kepada ruang untuk penyelidikan. Untuk PHS 1 kita ada koleksi-koleksi lah. Okay, kemudian arkib, semua berkoleksi arkib lah ya. Okay, next. Okey, kemudian di kampus kesihatan kita ada Perpustakaan Hamdan Tahir. Di Nibong Tebal kita ada Perpustakaan Musa Muhammad. Okey, Perpustakaan Hamdan Tahir juga diberi nama sempena Naib Chancellor kedua USM. Okey, Perpustakaan Musa Muhammad diberi nama sempena nama Naib Chancellor USM yang ketiga lah di Nibong Tebal. Okey, kemudian kita juga ada Perpustakaan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sebelum ini dipanggil Perpustakaan IPPT. Okay, baru sahaja ditukar namalah kepada Perpustakaan Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi di Bertam. Okay, next. Okay, ini adalah laman sesawang rasmi USM Library. Jadi boleh layari di www.lib.usm.my. So dalam ni boleh tengoklah pelbagai aktiviti dan juga maklumat-maklumat kita boleh dapatkan daripada laman sesawang Library USM ya. Next. Okay, ini adalah objektif kelas kemahiran maklumat dan juga pendidikan pengguna yang kita jalankan di perpustakaan USM. Okay, objektif pertama adalah kita ingin memperkenalkanlah sumber maklumat, perkhidmatan perpustakaan, koleksi dan juga kemudahan yang ada kepada pengguna perpustakaan. Okay, yang kedua, untuk membiasakan pengguna dengan alat-alat untuk mengakses dan mendapatkan sumber maklumat yang pelbagai yang terdapat di perpustakaan USM. Okay, yang ketiga, kita juga ingin memperkasa pengguna-pengguna untuk mengakses maklumat, menilai dan menggunakan maklumat dengan berkesan di dalam penyelidikan mereka lah. Okay. Yang keempat, kita juga ingin menggalakkan pembelajaran secara berterusan dan fleksibel melalui platform MOOC dan micro-credential di mana pengguna boleh mengikuti modul-modul yang terdapat di dalam platform ini mengikut ke lapangan masa masing-masing. Okay, next. Okay, untuk kelas bengkel kemahiran literasi maklumat di perpustakaan USM, setiap bulan kita akan mengadakan bengkel kemahiran literasi maklumat. Jadi ini adalah workflow yang dibuat setiap bulan lah. Jadi pegawai dibahagikan setiap bulan akan menyusun dan merancang kelas-kelas dan menyediakan facilitator dan juga co-faci lah. So tenaga pengajar kita untuk setiap kelas adalah seramai 2 orang. Jadi kita perlu melihat masa yang mereka free lah untuk menjadi tenaga pengajar tersebut dan
setelah jadual tersebut disusun untuk sebulan, kita akan membuat poster untuk hebahan. Kemudian pelajar yang berminat untuk menyertai kelas dan bengkel kita perlu membuat pendaftaran. Pendaftaran dan kelas-kelas yang kita jalankan adalah secara bersemuka dan juga secara online. Ada dua mod lah. Kalau sebelum ini masa awal-awal kita menjalankan kelas kita secara face to face lah, secara bersemuka. Tetapi selepas COVID tu banyak kelas kita dijalankan secara online lah. Jadi dalam masa sekarang pun kalau kita tengok kelas yang dijalankan tu ada jugalah dalam sebulan tu ada beberapa modul kita jalankan. Ada beberapa modul yang kita jalankan secara bersemuka. Tetapi kita tengok kehadiran tu memang kurang lah daripada yang berdaftar kurang yang hadir secara bersemuka. Jadi dari semasa ke semasa tu memang banyak kita buat secara online lah. Kemudian pelajar-pelajar yang telah mendaftar kita akan menghantar jemputan lah berserta dengan pautan ke kelas tersebut. Biasanya kita akan hantar jemputan sehari sebelum bengkel dijalankan. Kemudian pelajar perlu hadir ke workshop tersebut dan di akhir sesi pelajar perlu mengisi borang penilaian e-feedback form dan selepas itu kita akan menghantarlah e-certificate dan juga e-slide selepas dalam tempoh 48 jam lah selepas kelas tamat. Next. Ini adalah kelas-kelas yang kita jalankan lah yang bersemuka kita adakan di makmal lah. Di perpustakaan ni kita ada sediakan satu makmal yang mempunyai komputer, 40 buah komputer. Tapi kita ada juga meja yang tak ada komputer lah. So dalam satu masa mungkin dalam 60 peserta boleh mengisi ruang makmal tersebut. Dan juga sesi secara online kita menggunakan aplikasi Webex lah. So untuk Webex ni maksimumnya 1000 pengguna lah dalam satu masa. Tapi kelas kita 100 lebih lah paling ramai, tak adalah yang banyak sangat Untuk rakaman kelas Webex ni memang kita tak bagilah kepada pelajar Kita hanya bagi sertifikat dan juga slide. Next. Ini untuk pendaftaran. Pendaftaran kelas pengguna perlu pergi ke laman sesawang perpustakaan di lib.usm.my dan klik workshop. Klik workshop. Kemudian dia akan keluar semua jadual lah untuk bulan tersebut, kelas apa yang kita telah plan So pelajar perlu memilihlah modul apa yang mereka berminat untuk hadiri. Bila klik dekat setiap modul ni dia akan keluar penerangan secara detail lah. So di sini boleh nampak lah sama ada kelas ini dijalankan secara bersemuka ataupun online. Jadi pengguna perlu klik register dan mengisilah borang dengan lengkap. So daripada borang tersebut kita akan ada email lah. So daripada email tu kita akan membuat jemputan ke kelas tersebut berserta dengan pautan link Webex lah. Next. Puan. Ya? Puan, sekejap ni Puan, maaf kami nak tukar slide kejap. Nak tukar change the view dia sekejap boleh. Sebentar je. Maaf Puan, sekejap ada
kesilapan teknikal sikit, kami nak cuba fullkan skrin tu. Oh, Saya okay. Okey Puan, boleh teruskan. Maaf ya atas masalah teknikal tadi. Terima kasih Puan. Okay. Okay, kita teruskan ya. So, ini adalah program-program di bawah pendidikan pengguna dan literasi maklumat yang diadakan di USM. So, kita ada lebih kurang dalam 7 program di bawah literasi maklumat lah. Yang pertama adalah bengkel kemahiran literasi maklumat AM yang diadakan secara bulanan. Okay, yang kedua, bengkel kemahiran literasi maklumat khusus. Okay, yang ini adalah on demand lah. Maksudnya pensyarah boleh request, boleh memohon untuk diadakan bengkel kemahiran literasi maklumat khas untuk pelajar-pelajar di pusat pengajian masing-masing. Kalau yang AM tu open kepada semua untuk register lah mengikut schedule yang kita telah tetapkan. Tetapi untuk khusus, pensyarah boleh memilih tarikh mengikut kesesuaian pelajar-pelajar di pusat pengajian masing-masing dan kita akan plan satu kelas asing untuk mereka lah. Okay, kemudian kita juga ada library orientasi perpustakaan untuk pelajar baru. Kemudian kita juga ada modul Fundamental of Information Literacy Skill Program. Ini adalah kelas literasi maklumat asas untuk pelajar-pelajar tahun 1 yang baru sahaja mendaftar di USM ya. Kemudian kita ada yang nombor 5, Taklimat Jerayawara. Okay, yang ni kita pergi ke pusat pengajian dan target kita adalah pensyarah. Okay, yang kemudian nombor 6 kita ada library lecture series. Dan yang ketujuh MOOC dan micro credential. Okay, kita akan bagi detail setiap satu selepas ini ya. Okay, next. Okay, ini adalah bengkel kemahiran literasi maklumat AM. So kita ada 14 modul untuk bengkel kemahiran literasi maklumat. Okay, modul-modul ini kita buat mengikut research cycle lah ya, daripada pencarian maklumat. Pencarian maklumat ada 2 kelas, basic search tu dengan advanced search. Kemudian macam mana nak menulis tu, kita ada kelas menulis thesis lah, thesis writing with Microsoft Word dan juga cara menggunakan thesis menggunakan USM template. Ada 2 kelas. Okay, kemudian untuk publishing, kita ada publishing strategy dan untuk researcher profile ya, macam mana selepas kita publish tu kita nak mempamerkan publication kita, penerbitan-penerbitan kita di dalam satu profile. So kita ada kelas researcher profile. Okay, kita juga ada menambah ya modul baru iaitu AI tools. So 2 modul AI tools ini kita baru tambah tahun lepas lah 2025 seiring dengan perkembangan generative AI lah di dalam landscape pendidikan kita kan. So kita pun cuba jugalah mengadakan 2 modul. Okay. Dan kesemua 14 modul ini kita adakan setiap bulan, tetapi ada modul yang kita buat setiap 2 bulan dan ada juga modul yang kita buat setiap 3 bulan mengikut keperluan lah ya. Seperti Google Scholar kita adakan 2 bulan sekali. Google Drive kita adakan 3 hingga 4 bulan sekali lah ya. Kita tengok dia punya kehadiran lah untuk kita schedulekan kelas-kelas tersebut.
Okey, kelas-kelas ini kita adakan untuk pelajar USM lah ya. Dan kita tak bukalah kepada selain USM buat masa ini ya. Soalan daripada Puan Siti Hafizah. Okey, tetapi in the near future, dalam masa terdekat memang kita ada plan ya untuk kelas-kelas bulanan ini kita akan open kepada luar dengan sedikit bayaran lah ya. Yang kita akan adakan kelas berbayar. So nanti kalau dah run kelas tersebut, kita akan membuat hebahan ya. Okay, nanti bolehlah warga IPTS untuk join bengkel-bengkel yang kita adakan. Okay, next. Okay, ini adalah contoh poster lah ya, poster yang kita buat setiap bulan apabila modul-modul itu telah ditetapkan dan tenaga pengajar telah dikenal pasti, kita akan menyediakan poster dan membuat hebahan lah di email, pentadbir email dan semua platform media sosial kita lah ya, di WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Okay, dan pelajar-pelajar akan mendaftar lah mengikut kursus yang ingin mereka ikuti. Okay, next. Okay, kita akan pergi detail untuk setiap modul lah. Okay, modul yang pertama, Literature Search for Beginner. So, okay, untuk modul ini kita akan menerangkan tentang asas pencarian maklumat lah, asas pencarian maklumat kepada pelajar-pelajar kita, macam mana untuk mencari bahan di OPAC, kita menggunakan e-perpustakaan di Literature Search of Beginner. Untuk advanced literature search kita menambah yang advanced lah, kita ada pencarian menggunakan string, boolean operators, truncation, and then kita memperkenalkan juga pakalan-pakalan data citation database lah seperti WAS, Scopus dan juga full text database yang lain-lain yang boleh dirujuk semasa penyelidikan lah. Dan kita juga memperkenalkan sumber-sumber lain lah seperti statistik daripada Department of Statistics Malaysia dan juga macam daripada BLIS, sumber-sumber luar lah. Semua kita ajar di Advanced Literature Search ya, tu database yang tersedia untuk pencarian bahan. Okay. Next. Okay, kemudian kita ada publishing strategy, selecting the right journal. So untuk publishing strategy ni kita memperkenalkanlah kepada pelajar-pelajar macam mana cara untuk mengenal pasti jurnal-jurnal berindeks di dalam WAS, Scopus, MySite dan sebagainya untuk tujuan penerbitan mereka lah ya. Untuk pelajar-pelajar postgraduate mereka perlu publish menerbitkan artikel mengikut untuk memenuhi graduation requirement. Jadi kita memperkenalkanlah kepada pelajar-pelajar cara untuk mengenal pasti jurnal untuk penerbitan artikel masing-masing. Okay, kemudian kita ada researcher profile. Okay, researcher profile untuk visibility lah, keterlihatan penyelidikan dan penerbitan pensyarah dan juga pelajar-pelajar perlu dikumpulkan di dalam researcher profile lah. Jadi kita memperkenalkan 4 platform researcher profile di sini ya. Okay, next. Okay, Encik Faris, nice poster ya. Okay, Encik Faris ni staff di USM ni, staff saya ni nak tengok tu. Terima kasih mengikuti sesi pada pagi ini ya. Okay, kemudian kita ada modul AI tool lah for literature search. Okay, ini kita baru perkenalkan pada 2025. Okay, so untuk literature search kita memperkenalkan beberapa tools lah untuk pencarian literature search. Okay, macam mana nak menggunakan untuk generate string, research string menggunakan AI tools melalui ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Okay, kemudian kita juga ada AI tool in academic writing. So di sini kita adalah untuk paraphrasing, sedikit untuk mendapatkan idea prompting teknik ya, beberapa prompting teknik untuk membantu academic writing pelajar-pelajar kita. Okay, next. Okay, Microsoft Word for thesis writing. AI tool. Okay, kita ada soalan. Bolehkah USM mengajukan satu khususan untuk AI tool literature search?
Okay, sebenarnya kalau ada yang berminat untuk mendapatkan kita punya salah satu modul ni, bolehlah email ya. Boleh email, di hujung slide nanti ada email. Nanti boleh mohon lah ya. Boleh mohon. Kita akan pertimbangkan permohonan tuan-puan ya. Okay, kemudian kita ada Microsoft Word for Thesis Writing. So modul ini pelajar-pelajar akan diperkenalkan lah dengan Microsoft Word itu sendiri ya. Macam mana nak menggunakan Microsoft Word untuk penulisan. Pelajar-pelajar akan diberi pendedahan lah macam mana untuk menguruskan Microsoft Word dalam penulisan masing-masing. Kemudian untuk Microsoft Word for Thesis Template, kita akan memperkenalkan USM Thesis Template ya. Di USM kita ada thesis template yang telah disediakan. Jadi pelajar perlu mengikutilah, perlu menggunakan thesis template tersebut lah, USM thesis template tersebut. Supaya untuk penulisan thesis mereka perlu mematuhi thesis template itulah, USM thesis template. Jadi kita guide lah pelajar-pelajar ya macam mana nak guna USM thesis template tersebut dengan betul supaya semasa untuk penghantaran thesis tu dia orang tak ada masalah lah, sebab selalunya memang bermasalah dengan margin lah apa semua ya. Jadi kita memang menggalakkan lah pelajar-pelajar kita untuk ikuti dua kursus yang penting ini ya. Okay, next. Okay, kita juga ada modul referencing and citation di mana yang ni kita ajar basic lah untuk APA style, macam mana MLA, macam mana nak cite, insight citation semua tu kan. Kemudian kita juga ajar referencing and citation with Mendeley. Macam mana menggunakan Mendeley untuk menguruskan bibliografi dalam kajian kita. Okay, so modul Mendeley ni memang sangatlah hot lah di USM ni ya. Bulanan memang kita buat satu kali sebulan. Dan yang khusus tu, yang permohonan daripada pesyarah tu memang kita dapat banyak lah. Dalam sebulan tu ada 3, 4, 5 permohonan ya. So memang sangat digunakan lah Mendeley ni di USM. Okay, kalau dulu kita guna EndNote juga, kita ajar EndNote, tetapi selepas kita sudah tidak melanggan lagi kepada EndNote tersebut, kita tukar kepada Mendeley lah ya. So kita kekal dengan Mendeley sehingga sekarang lah. Okay, next. Okay, yang untuk referencing and citation tu kita tak ada app dan software. Itu hanyalah general lah. General macam mana nak membuat citation di dalam penulisan kita. Macam kita ajarlah APA style macam mana, MLA style macam mana, nak cite, insight, citation semua. Yang macam tu je lah. Kita tak ada apps lah. Cuma yang Mendeley sahaja kita memperkenalkan aplikasi Mendeley. Okay. Kemudian kita juga ada kelas open access. Di sini kita memperkenalkanlah kepada pelajar-pelajar kita penerbitan yang ada di dalam open access lah. Kita memperkenalkan gold, green, apa semua ni lah yang ada di dalam open access. Jadi pelajar boleh tahu dengan lebih lanjut lah ya melalui terdapat juga penerbitan di dalam open access. Okay. Kemudian kita juga ada Google Scholar. Okay, jadi sebab Google Scholar ni kebanyakannya memang pelajar-pelajar ada kan. Jadi kita memperkenalkanlah untuk modul Google Scholar, macam mana membuat pencarian, setting di dalam Google Scholar dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini adalah statistik ya, statistik kelas kita lah bagi 3 tahun, 2023, 2024 dan 2025. So kalau kat sini boleh tengok lah yang paling tinggi tu statistik tu Mendeley lah, Mendeley. Okay, kemudian thesis template, thesis writing pun tinggi jugalah ya. Okay, AI tools pun kita baru lagi perkenalkan pada tahun 2025, so sebelum tu tak ada lah. Okay, untuk literature search tu kita combine ya di antara searching strategi dengan advanced literature search. Kita ada juga buat kelas yang combine both lah. Maksudnya kita perkenalkan juga untuk pencarian dalam OPEC USM dan untuk advanced search punya. Selalunya literature search ni kita buat kepada pelajar-pelajar yang USM yang request untuk final year project mereka.
Final year project mereka akan approach library juga untuk adakan beberapa siri kelas lah. Okay. Next. Okay, yang ni adalah bengkel kemahiran literasi maklumat yang khusus. Yang khusus. Jadi yang ni pun memang setiap awal tahun kita akan hantarlah poster-poster kelas bulanan on demand ini kepada semua warga USM. Kita hantar melalui dekan lah, dekan pusat pengajian ya. Dan untuk yang khusus ini pusat pengajian boleh request, boleh mohon untuk kita adakan kelas bengkel kemahiran literasi maklumat secara khusus dengan syarat melebihi pelajar dia mestilah sekurang-kurangnya 10 orang lah minimum ya. 10 orang kita boleh adakan kelas khusus yang diminta oleh pensyarah mengikut pusat pengajian. Okay, next. Okay, kita juga ada ya kelas kemahiran literasi maklumat ini yang dimasukkan ke dalam pusat pengajian lah, dalam subjek mereka. Kebanyakannya dia embed dalam kos kaedah dan teknik penyelidikan lah. Okay, so kita setiap tahun penyelaras bagi kursus ini akan memohon kelas daripada perpustakaan lah. So setakat ni kita ada 4 pusat pengajian lah. Okay, selalunya modul-modul yang diorang masukkan adalah Mendeley dan Advanced Literature Search ya. Jadi yang ni pun kita mungkin akan banyakkan lagi lah. Okay, untuk AI tu yang digunakan semasa kelas literature, kita ada guna ChatGPT, Gemini, SciSpace, Elicit, Connected Papers, ada banyak lah ya. Kena ada teaching permit teaching permit tak ada ya, tak ada. Untuk embedded information literature module ni kita tidak ada sebarang sijil lah ya. Tapi sebenarnya kita sedang dalam proses lah sebab kita tengok sharing daripada UIA yang lepas, tenaga pengajar UIA dia orang ada satu sijil kan, ada kos yang kena hadir. Jadi USM pun kita ke arah itulah. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi kita dah cuba untuk mendapatkan macam kursus lah. Dari segi pedagogi or something like that lah kan daripada sini. Dan kita masih dalam proses lah untuk mendapatkan macam kursus pengajaran lah. Okay, adakah tenaga pengajar dihantar ke mana-mana kursus? Memang ada ya. Kalau dulu masa awal-awal kita menyediakan modul tersebut macam Mendeley, memang kita hantar. Nanti sistem template pun memang dulu pun ada khusus ya. Kita menggunakan MZJ tu, Muhammad Zuli tu kan, dia ada sediakan khusus. Jadi kita hantar pesakawan-pesakawan kita yang menjadi tenaga pengajar untuk modul tersebut untuk mengikuti terlebih dahulu modul tersebut daripada pakar-pakar lah kan. Macam Mendeley juga kita hantar kursus dan mereka juga mengikuti ya Mendeley Advisor tu, kursus Mendeley Advisor. Okay, selepas itu kita juga ada train of trainers lah ya, train of trainers. Kepada yang pesakawan-pesakawan muda ni kita ada train of trainers lah. Okay, so setiap modul lah, setiap modul yang kita ada tenaga pengajar yang dalam 4 hingga 5 orang macam tu lah untuk setiap modul. Jadi masa kita plan kelas bulanan kita akan ada sistem penggiliran untuk tenaga pengajar. Ya. Dan tenaga pengajar ni pun dia adalah datang daripada seluruh bahagian di perpustakaan USM lah, bukannya daripada bahagian rujukan sahaja. Ya. Okay, instruktor kalau ikutkan sekarang ni kita ada dalam 40 lebih ya. Dan instruktor ini ada juga staf pelaksana yang join ya, secara sukarela lah staf pelaksana. Ada juga yang menjadi tenaga pengajar kita untuk modul Microsoft Word for Writing. Okay. Dan juga modul lain yang Microsoft Word for Microsoft Word template tu pun ada. For template tu pun ada. Okay. Modul dibangunkan sendiri oleh library.
Yelah, kita bangunkan sendirilah daripada kursus-kursus yang kita pergi tu, kita bangunkanlah, dan sebab kita mengikut apa yang ada di dalam perpustakaan kan, macam Ed1 Literature Search tu, kita memperkenalkan database-database yang kita langgan semua macam tu lah. Memang kita bangunkan sendirilah modul tu. Okay, next. Okay, kita juga mendapat permintaan khusus ni bagi final year project lah. Pelajar-pelajar tahun akhir, penyelaras bagi projek tahun akhir, dia orang akan mohon juga untuk diadakan modul kepada pelajar-pelajar tahun akhir sebab dia orang akan buat projek tahun akhir, jadi mereka memerlukan bimbingan lah. Jadi kita selalunya dia orang akan minta kelas mendeleh macam mana menguruskan bibliografi, pencarian, literature search. So kita akan combine lah basic dan juga advanced search, dan juga thesis formatting with Microsoft Word. Macam mana nak menggunakan Microsoft Word untuk projek akhir mereka ya. Okay. Di KPTM hanya seorang librarian. Sebab dulu kita tengok kalau dulu bahagian rujukan sahaja yang mengadakan kelas, so pegawai hanya ada 3-4 orang je lah kan, dan limited lah modul-modul yang kita ada. Jadi sebab tu ya kita, nanti lepas ni ada slide-nya berkaitan dengan tu. Okay, next. Okay, selain itu kita juga ada workshop berbayar lah. Kita pernah adakan sebelum ini, research support workshop. So semasa workshop ini kita gabungkanlah beberapa modul dan kita open kepada luar lah. Yang ini pada tahun 2018 dan 2017 dan 2019. Dan dah lama lah kita tak buat research workshop ni sebenarnya ya. Lepas tu PKP dan tak buat lagi lah sehinggalah sekarang. Dan ni pun kita dalam planning ya untuk adakan kembali research support workshop ni, dan kita open kepada semualah. Nanti kalau dah finalize semua nanti kita akan buat hebahan ya, jangan risau. Jadi semua yang berminat boleh join kelas-kelas yang kita ada. Okay, next. Okay, pada tahun 2013 ya, kita telah menubuhkan satu task force. Yang inilah yang tadi tu bila kita tengok modul kita hanya yang tu sahaja, dan tenaga pengajar pun dalam 4-5 orang sahaja ya di bahagian. Jadi pada tahun 2013 ini dan kita telah buatlah, perpustakaan telah membuat inisiatif menubuhkan strategic program in research support service, SPIRES. So kita open kepada semualah pustakawan untuk join ya, untuk brainstorm apakah modul-modul lagi yang kita nak perkenalkan kepada pelajar-pelajar kita ni, apakah modul-modul sokongan penyelidikan yang kita nak offer. So kita tengoklah perkembangan semasa sewaktu itu. Dan daripada bengkel inilah ya, pada masa itu disertai oleh 17 pustakawan muda ya, dan daripada situ kita telah bangunkan 5 modul lah, iaitu mendeleh, Microsoft Word for writing, Google Drive, Google Scholar dan juga Open Access. So dan kita open kepada semua pustakawan daripada bahagian lain. Ada soalan ke? Okay. Dan sehingga kini kita ada dalam lebih kurang 44 lah tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar lebih kurang dalam 44 orang lah yang mengikuti SPIRES tersebut lah. Jadi setiap modul tu kita ada dalam 4 hingga 5. Macam mendeleh tu dia ramai lah. Sebab modul tu pun ramai mendapat, memang hot lah, setiap bulan ada banyak permintaan, dan dia punya tenaga pengajar pun memang lebih lah untuk modul mendeleh dan juga thesis template tu. Okay, jadi pada yang kemudian ni, kalau yang latest ni memang kita telah wajibkan lah, kita wajibkan semua pustakawan untuk terlibat dengan SPIRES ni. Jadi bila kita ada pustakawan baharu, kita akan minta pustakawan tersebut untuk memilihlah modul apa yang mereka berminat untuk menjadi tenaga pengajar. Dan kemudian kita akan buat train of trainers, kita akan hantar kursus train of trainers, dan sehingga pustakawan tersebut mampulah untuk
membuat kelas. Okay. Sebab kita menghadapi kekangan lah kalau hanya bahagian rujukan, kita hanya ada 4 hingga 5 pegawai. Jadi hanya limited lah, terhad lah ya kursus-kursus yang kita boleh offer kepada pelajar. So bila kita buat modul melalui Spires ini, kita ada banyak lah modul dan kita rotate lah penggiliran tenaga pengajar setiap bulan. Dan jadi dia lagi lebih mudah lah dan tidak membebankan lah. Okay, next. Okay, kemudian seterusnya adalah orientasi perpustakaan lah. So semasa pendaftaran pelajar baharu, selalunya pada bulan 9 ataupun 10, kita akan memberikan taklimat lah di Dewan ya. Di Dewan ni melibatkan semua pelajar. Pelajar baharu ya, pelajar ijazah pertama. Okay. So kita akan memberi taklimat selama 1 jam, memperkenalkan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan, dan kita juga akan mempromosilah kelas-kelas yang kita ada dan kita minta pelajar untuk mendaftarlah kelas-kelas yang kita adakan secara bulanan. Okay, next. Ya, betul. Tenaga pengajar ya. Terima kasih Encik Faris membantu menjawab di chat. Okay, tenaga pengajar kita melibatkan semua pustakawan di induk dan juga cawangan ya. Dan modul-modul tadi pun ada semua ya, di induk dan juga di cawangan kita semua ada tenaga pengajar lah, sebab tu dia ramai satu modul ya. Sebab dalam 4 orang di induk, di cawangan ada 2 orang. So ramailah untuk setiap modul tu. Dan kita pun memang kena train lah ya, setiap pegawai baru yang masuk kita akan train lah supaya dia ada untuk pelan penggantian lah ya, sebab bila ada yang pencen dah ada dah yang membawa modul tersebut ya. Okay, untuk orientasi perpustakaan tadi, yang di Dewan tadi tu adalah untuk pelajar ijazah pertama. Okay, untuk pelajar pasca siswazah, postgraduate, dia tidak ada orientasi secara keseluruhan ya. Tapi orientasi tersebut dijalankan di pusat pengajian masing-masing. Jadi yang ni pun mereka jemput juga library perpustakaan untuk memberikan taklimat lah mengenai kemudahan, dan di sini juga kita akan promosikan kelas-kelas kita lah. So yang ini Skul Siswazah Perniagaan lah telah menjemput library untuk memberi taklimat. Okay, next. Okay, selepas taklimat di Dewan tadi tu, kita juga memaklumkan kepada pelajar lah ya, semua pelajar baru wajib mengikuti kelas literasi maklumat asas yang kita telah buat khas untuk pelajar-pelajar baharu. Okay, jadi untuk kelas literasi maklumat ini kita buat mengikut pusat pengajian ya. Pusat pengajian di USM ada 17. Jadi 17 sesi lah kita akan buat. Selalunya yang untuk literasi maklumat asas ni kita akan ajar pelajar macam mana menggunakan OPEC lah, perpustakaan pencarian OPEC, membuat basic search lah untuk mencari buku, tesis, kertas-kertas peperiksaan, maklumat asas lah ya. Maklumat asas ya kita akan ajar di dalam modul inilah. Jadi kita akan schedule, kita akan hantar kepada pusat pengajian dan pusat pengajian akan memilih tarikh bagi pusat pengajian masing-masing. So satu skul akan dapat satu tarikh lah, dan kita akan kelas ini dibuat di perpustakaan. Jadi semua pelajar baru akan hadir di perpustakaan untuk mengikuti kelas inilah. Okay, tapi kita pun tak dapat full lah ya, sebab bila kelas pun dah mula, jadi mungkin pelajar tu dia tak boleh hadir sesi tu, kelas dengan kelas masing-masing. Kita tak dapat penuh lah kehadiran walaupun wajib ya, tetapi kita ada juga buat yang open lah. Kita buat open dan kita buat melalui Webex. So mana-mana pelajar yang terlepas sesi yang mengikut pusat pengajian masing-masing tu boleh ikuti Webex. So kita harap dapat cover semualah ya. Untuk pelajar baharu supaya dia orang kenal apa itu library, macam mana nak cari buku, literasi maklumat yang basic tu dia orang dah dapat lah semasa bengkel ini. Okay. Untuk tahun lepas ya kita buat juga selepas taklimat ini 1 jam taklimat, kemudian kita membawa pelajar-pelajar ini melawat library
dan kita tunjuklah koleksi-koleksi kita di tingkat 3, koleksi sains, tingkat 2, koleksi non-sains. Jadi pelajar tu dah tahulah kat mana nak cari bahan-bahan, nak kenal nombor panggilan tu macam mana, kita tunjukkanlah. Okay. Kalau dulu memang pernah buat jugalah lawatan ke perpustakaan ni, tapi dah lama stop. Jadi kita mula balik tahun lepas untuk library tour. Okay, next. Okay, semasa yang training itu juga kita buat juga library selfie dan wifi. Kita nak menggalakkan penglibatan lah pelajar-pelajar kita. Selain daripada dia pergi tour tu, pergi melawat tu, bolehlah ambil gambar di celah rak ke apa ke kan, dan masuk pertandingan ni lah. So kita mendapat penyertaan yang menggalakkan jugalah daripada pelajar-pelajar kita. Dan kita bagi hadiah kepada 10 pemenang. Okay, next. Okay, kita juga ada taklimat jerayawara. Taklimat jerayawara. Okay, hadiah apa yang diberi? Okay, hadiah yang diberi tu kita bagi cash melalui e-wallet lah, e-wallet. Kita bagi cash. So melalui e-wallet tu senanglah dia punya pengurusan tu. Kita bagi e-wallet lah. Okay. Okay, untuk taklimat jerayawara. Taklimat jerayawara ni kita plan, kita ada 17 pusat pengajian di dalam USM. Jadi kita plan 1 tahun tu dalam 4 hingga 5 pusat pengajian lah. Kita pergi dan kita memperkenalkanlah perkhidmatan, kemudahan, kelas-kelas yang ada di perpustakaan kepada pensyarah. Bekalan data pun kita ada juga sentuh. Pembelian bahan, macam mana nak isi untuk pembelian bahan pun kita bagi tahulah kepada pensyarah. Dan juga pensyarah juga boleh kita boleh macam sharing session lah dengan pensyarah. Pensyarah pun bolehlah men-share apa-apa masalah yang dihadapi. Diorang juga boleh menyemak lah data-data penerbitan diorang yang telah disubmit kepada perpustakaan melalui sesi inilah. Jadi yang ni pun kita cuba untuk membina network jugalah dengan pensyarah ya. So bila kita pergi ke pusat pengajian ni nampak macam lagi mudah lah. Kalau apa-apa kita nak minta senarai rujukan, lebih mudah lah bila kita pergi ke pusat pengajian. Kita lebih menyelami lah masalah apa yang diorang ada dan cuba untuk menyelesaikan lah ya, apa-apa permasalahan yang diorang hadapi. Okay, yang ni pun untuk kita dapatkan crowd yang ramai untuk taklimat jerayawara ni. Untuk tahun lepas kita plan buat semasa mesyuarat majlis di pusat pengajian. Kita cuba untuk slot in lah. Dan selalunya kita dapat lah, maksudnya pagi tu mesyuarat majlis, petang kita adakan taklimat jerayawara ni kepada pusat pengajian tersebut. So tahun lepas kita dapat 5 pusat pengajian. Tahun ni kita plan lagi lah pergi ke pusat pengajian yang kita belum pergi lagi pada tahun lepas. Okay, next. Okay, kita juga ada library lecture series untuk memperkasa lagi literasi maklumat. Kita juga ada menjemputlah kepakaran luar pensyarah untuk memberi sesi literasi maklumat dan pendidikan pengguna kepada pelajar-pelajar kita. Contohnya kita ada Transforming Ideas to Research Proposal daripada Dr. Jaswir. Yang ini daripada La Trobe University, Australia. Okay, kemudian kita juga ada untuk kelas SPSS. Okay, IPSS daripada Dr. Prima. Yang ni pensyarah USM sendirilah. Kita adakan 2 sesi kelas secara bersemuka di Makmal. Dan penyertaan sangat menggalakkan lah daripada pelajar-pelajar kita. Okay. Untuk tahun ni kita ada lagi lah plan beberapa siri lagi untuk library lecture series ni. Okay, next. Okay, ada satu tim yang buat dari semua librarian sebab kita memang enforcement lah daripada pengurusan tertinggi untuk tenaga pengajar tu. Kita pun ada cabaran jugalah. Ada cabaran juga sebabnya ada juga yang mungkin tiada kemahiran untuk mengendalikan kelas, sebab tu dia orang macam tak mau join kan. Jadi kita coaching, training. Sebab untuk menjadi tenaga pengajar ni dia macam satu added value lah kepada pustakawan tu sendiri
Jadi rebutlah peluang yang ada ni, sebabnya lagipun kita di library ni kita kan rotate. So nanti kalau dia masuk di bahagian rujukan, kena juga mengajar. Jadi peluang yang ada ni memang satu ni lah untuk asah bakat. Asah bakat untuk mengajar ni lah. Yang masuk untuk sharing knowledge tu ramai sebab kita buat secara online kan. Online ni memang penyertaan dia sangat bagus lah. Kalau kita buat face to face mungkin kita susah juga nak dapat crowd untuk dia orang datang ke perpustakaan. Tapi kalau kita buat sesi yang online ni memang sangat bagus lah penyertaannya. Okey, kemudian seterusnya adalah MOOC Massive Open Online Course. Okey, MOOC ni kita meletakkan modul-modul literasi maklumat kita di dalam platform ini MOOC menggunakan platform Open Learning, dan modul yang kita telah tersedia, kita ada 3 modul MOOC yang telah tersedia di dalam platform ini, iaitu Publishing Strategy, Fundamental yang untuk pelajar baharu tadi, kemudian Thesis Writing in Microsoft Word. Okay. So jadi MOOC ini adalah terbuka kepada semua. Ini adalah percuma. Jadi tuan-puan boleh akses masuk ke dalam modul ni dan mengikuti modul ni sehingga habis mengikut ke lapangan masa tuan-puan. Terpulanglah nak buat bila kan. Waktu-waktu yang free boleh ikuti modul ini. Okay, next. So yang ini adalah micro credential, tak nampak lah. Bukan MOOC juga. Okay, yang ni kita ada 2 modul lagi, Advanced Literature Search dan juga Researcher Profile. Okay, 2 modul ini masih dalam pembikinan, belum siap lagi lah, masih dalam development. So kalau tengok di library website tu, di link yang saya sediakan dekat sini ni, dia masih dalam coming soon lah, kita letak dekat website kita, coming soon coming soon. Okay, next. Okay, untuk micro credential. Okay, micro credential ni kita ada 2 modul lah yang juga dalam pembangunan, iaitu Mendeley dan Smarter Literature Searching with AI Tools So untuk micro credential ini, platform ni terbuka juga kepada semua, tetapi dia adalah berbayar lah untuk mengikuti modul tersebut, berbayar. Yang MOOC tadi tiada bayaran lah, percuma. Okay, micro credential ada bayaran, tapi 2 modul ni masih belum siap lah dalam pembangunan Okay, next. Okay, kita akan pergi lebih lanjut lah berkaitan dengan MOOC. Okay, so dekat sini MOOC ini dibangunkan oleh bahagian rujukan dan sokongan akademik dengan kerjasama dan bantuan daripada CDAE lah, Center for Development of Academic Excellence ataupun Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik. So dekat CDAE ni memang yang menguruskan MOOC lah, dan kita pun mendapat latihan dan training daripada mereka juga untuk membangunkan MOOC So MOOC ini kita adakan sebabnya dia punya tujuan tu adalah untuk memberikan pendidikan kepada semua lah. Macam kalau traditional classroom tu kena datang ke universiti tersebut, kena mendaftar. Tetapi bila melalui MOOC ini kita open lah, open modul tersebut kepada semua lah. So dari mana-mana sahaja boleh akses asalkan ada internet. Okay. So adalah MOOC yang dia punya aspirasi lah untuk mengadakan MOOC tersebut Okay, next. Okay, so bila kita masuk ke dalam modul tersebut, mungkin lepas ni kalau kita ada masa kita akan buat hands on untuk akses kepada platform ini. Okay. Mungkin Cik Faris boleh masukkan link MOOC yang daripada library website tu, link tersebut ke ruangan chat supaya peserta kita boleh explore So bila kita masuk ke laman MOOC tersebut, kita boleh pilih lah modul apa yang kita nak. So untuk USM kita ada 3 lah modul MOOC, dan bila kita klik more,
klik more, dia akan keluarlah dia punya penerangan untuk course tersebut ya, apa dia punya objektif semua. And then kita boleh klik join now lah jika kita berminat untuk mengikuti kursus tersebut. Okay, kemudian untuk platform ni memang kita kena berdaftar dululah. Berdaftar ni free saja, daftar boleh guna Microsoft, Facebook, boleh guna Google juga ya untuk mendaftar di platform tersebut. Okay, next. Okay, bila dah masuk tu boleh tengok lah. Dia ada modul overview. So dekat learning activities, pengguna boleh tengok lah dekat learning activities ni lah yang ada video-video pengajaran tu. So dekat atas ni kita boleh tengok your progress ni, kalau belum mula dia akan kosong lah, kosong. So bila kita dah ikuti satu modul, dia akan keluarlah dekat sini 10% ke apa ke. Okay, open learning ni bukan USM ya. Bukan USM, dia adalah terbuka kepada semua ya. Banyak yang menggunakan platform open learning ni. Cuma USM menggunakan platform tersebut lah untuk kita upload modul-modul MOOC kita. Website mana tu? Kalau website open learning bukan lah, bukan librarian lah. Itu adalah dia ada team dia lah untuk open learning tu, bukan USM lah, bukan librarian lah. Okay. So pelajar atau pengguna perlu melengkapkanlah semua modul yang ada di dalam MOOC tersebut. Barulah dapat complete 100% progress ni. Kena dengar video-video yang ada, kena jawab kuis-kuis dan aktiviti, semua kena ikuti, barulah dapat 100%. Okay, dah tamat 1% tu barulah akan dapat sijil lah. Sijil telah mengikuti modul tersebut lah. Okay, so boleh tengoklah dekat modul tu dia ada, mungkin ada satu modul ada satu video sahaja. Terpulang kepada pembangun yang kita yang tentukan lah kita nak berapa. Tapi sebenarnya dia ada minimum lah. Dia ada minimum requirement untuk diluluskan modul tersebut lah. So ada modul yang ada banyak, ada 3-4 video, ada modul yang hanya satu, mungkin introduction hanya satu sahaja. Yang lain-lain tu lagi banyak lah dia punya video dan juga aktiviti. Dia ada activities dan juga assessment dalam setiap modul. Okay, next. Ini ekosistem untuk pembangunan MOOC lah. Kita masuk sikit lah untuk MOOC dan Micro Credential, pembangunan MOOC dan Micro Credential. Macam mana kita nak bangunkan modul MOOC tersebut. Mungkin ada universiti-universiti lain yang juga nak bangunkan modul. Jadi dia ada 4 P yang penting lah. Yang pertama adalah punca kuasa. Selalunya daripada pengurusan tertinggi lah arahan untuk menyediakan ataupun membuat modul MOOC ini. Macam ada setengah jabatan tu dia ada KPI dia. Okey, tahun ni you kena buat 2 modul MOOC. Sebabnya sasaran untuk dan juga bergantung kepada sasaran penjanaan keuangan lah. Kalau untuk micro credential kita ada kos ya, jadi ada bayaran ya. So dia kena tengoklah punca kuasa. Okay, yang kedua, P yang kedua adalah pemegang lesen. Kita kena tentukanlah siapakah pemegang lesen untuk akses kepada platform open learning dan learning for life. Jadi kalau kat library bila kita dah tentukan semua ni, kita kena berhubung dengan CDAE tadi itulah, Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik USM. Sebab kita memang bekerja rapat lah dengan CDAE untuk memaklumkanlah siapa pemegang lesen supaya boleh didaftarkan di dalam platform tersebut lah. Okay, kemudian siapakah penyumbang bahan? P yang ketiga. P yang ketiga untuk penyumbang bahan, ini adalah individu-individu yang menyediakanlah video recording, aktiviti, assessment tadi tu. Yang tu penyumbang. Perlu adalah untuk kita bangunkan modul ni kan. Nanti siapa pula yang nak buat. And then yang keempat adalah pembangun modul ni individu yang menyiapkan MOOC di dalam platform. Yang ni technical part lah yang memasukkan. Dia tak semualah yang penyumbang bahan ni, dia mungkin juga pembangun modul. Dia boleh jugalah. Satu orang tu boleh lebih daripada satu topi dia pegang pun boleh. Tapi
Tapi kalau ada yang berbeza tu lagi mudah dan cepat lah ya. Jadi pembangun modul ni dia akan mendapatkan bahan daripada penyumbang bahan untuk di-upload ke dalam sistem. Jadi kalau dia ada orang yang berbeza, dia cepat sikit lah MOOC kita ni siap. Kalau dia orang yang sama, dia akan mengambil masa. Sebabnya editing apa semua tu kita perlu buat lah. Okay. Okay, bagaimana USM ada soalannya, Cik Puan apa ni? Nur Laili Puan Nur Laili. Bagaimana USM Code dengan latest teknologi dan trend dalam research? Ini memang kita tengoklah perkembangan semasa ya, perkembangan semasa. Contohnya macam AI AI sangat cepat ya, dan kita tengoklah sekeliling kita ni ada banyak kelas-kelas yang dibuat dibuat. Macam sekarang pun tengok notebook LM, Cloudade semua tu banyak kan. Jadi kita kena cope lah. Macam kita ikutilah, ada kelas-kelas free, banyak ya kelas-kelas free. Yang tu kita kena banyak membuat bacaan dan kajian jugalah sebelum kita tengok, dan kita tengok kesesuaian dengan pelajar-pelajar kita, dan mungkin kita akan masukkanlah. Dan kalau kelas AI itu memang setiap bulan tu pun ada perubahan dia, ada lagi update-update, ada features-features baru. So setiap bulan sebelum kita buat kelas tu memang kita kena study dululah. Kita kena study dulu dan kita kena kemaskinilah modul-modul kita. Dan di USM pun ada banyak ya kursus-kursus AI yang dibuatlah kepada staff. So kita kena ikutilah kursus-kursus tersebut supaya kita tidak ketinggalan dalam teknologi semasa yang sangat laju ya. Okay, next. Okay, untuk persediaan MOOC dan micro-credential ini, dia ada beberapa step lah yang kita perlu sediakan untuk penyediaan modul ya. Yang paling penting sekali kita kena ada course mapping ya, bila kita merancang untuk menyediakan modul dalam MOOC atau micro-credential, kita perlu ada course mapping. So di dalam course mapping tu kena ada 7 perkara ni lah. Dia kena ada course learning outcome, macam objektif. Apakah objektif modul kita ni? Mungkin dia ada 4 objektif. Jadi dalam setiap objektif dia ni dia adalah apakah chaptersnya. Chapter apa? Chapter 1, 2, 3, 4. So dalam chapter tu dia mesti ada modul, topik ataupun unit. Ada unit pula di bawah tu. Jadi setiap unit ini pula dia ada juga objektif dia yang tersendirilah. Okay, unit 1 apa objektifnya? Unit 2, unit 3, unit 4. Dan ada content ataupun duration lah. Untuk setiap unit tu, setiap topik tu perlu ada recording lah, video recording. Ada content dia, apakah pengisian yang kita nak masukkan. Selalunya kita akan buat video recording lah, dan video recording untuk MOOC ataupun micro-credential ni dia mesti 5 hingga 10 minit. Minimum 5 minit dan maksimum 10 minit untuk setiap topik. Okay, kemudian perlu ada activities. Untuk setiap unit tu perlu ada activities dan juga ada assessment supaya ada engagement dengan pelajar lah. Ada engagement dengan pelajar. Jadi selepas kita siapkan modul itu dan kita hantar untuk QC, dia akan semak semua ni. Ada tak objektif untuk modul ni, konten apa, duration ni cukup tak 5 minit minimum video tu. Dia akan tengok lah video-video yang kita submit untuk kelulusan sebelum MOOC kita ni diterbitkan, MOOC ataupun micro-credential ini diterbitkan. Dia akan semak semualah activities dan juga assessment So ini adalah 7 perkara yang penting lah di dalam kita menyediakan course mapping ataupun course outline untuk modul MOOC yang kita plan untuk hasilkan. Okay, ada lagi soalan penggunaan AI tool adakah cadangan dari USM sendiri atau inisiatif librarian Yang ni adalah daripada inisiatif lah, lepas kita ikuti kursus-kursus daripada bacaan, dan juga kadang-kadang ada juga daripada pelajar memberi feedback semasa kelas. Ada pelajar-pelajar memberi feedback dan kita tengoklah kita study mana yang okey kita masukkan. Okay, USM ada tetapkan polisi AI setakat ini belum ada sebarang polisi. Belum ada sebarang polisi untuk AI
Tapi saya rasa untuk CDAE tu memang dia orang ada buat satu polisi, cuma belum launching lagi polisi tersebut. Jadi kita pun tengah menunggulah daripada Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik itu untuk menerbitkan polisi AI lah untuk kita tengok ya. Okey, untuk revise kursus literasi USM sebenarnya setiap kali kelas pun kita memang akan buat pengemas kinian modul sebab platform-platform yang ada platform-platform yang ada tu kita ada setiap bulan tu memang ada features yang berubah lah. Tetapi untuk modul-modul tu kita akan tengok lah, kita mengikuti plan strategik dalam setiap 3 tahun sekali lah. Mungkin ada modul-modul yang mungkin kita akan merge dan sebagainya. Mungkin ada yang kita akan merge, yang tu mungkin dalam setiap 3 tahun sekali lah. Buat masa ini kita masih lagi mengekalkan modul-modul yang sedia ada. Cuma pengemas kinian modul itu memang kita lakukan setiap kali kelas lah, sebabnya feature-features baru memang ada lah di setiap modul yang kita ajar. Okey. Selesai ya course mapping tadi. Ini 7 perkara yang penting yang perlu ada semasa kita menyediakan course mapping untuk penghasilan modul MOOC atau micro credential. Okay, next. Okay, ini perbezaan lah di antara dua platform ini, MOOC versus micro credential. Okay, sasaran peserta untuk MOOC ini luas dan umum lah kalau ikutkan dia punya general definition. Okay, untuk micro credential fokus kemahiran profesional, kumpulan sasaran khusus. Okay, untuk bayaran MOOC lazimnya percuma. Tetapi untuk micro credential lazimnya berbayarlah dan selalunya ada melibatkan hak cipta. Okay. Untuk pengiktirafan MOOC lebih kepada penyertaan tanpa pengiktirafan formal lah. Untuk micro credential biasanya diiktiraf ataupun ada sijil ataupun lejana digital khusus lah. Okay. Tetapi kedua-dua MOOC dan micro credential ini sesuai untuk akademik dan lifelong learning. Okay. Next. Okay, ini dari segi timeline lah, untuk penghasilan. Dia macam general timeline ya. Dan dia mungkin akan berubah lah mengikut keadaan semasa lah ya. Jadi macam planning. Permulaan sekali kita kena planning lah. Kita kena kenal pasti apakah modul apa yang kita nak jadikan MOOC ataupun micro credential. Apakah objektifnya, apakah structure of the module dan juga mapping untuk modul tersebut. Outline-nya apa. Okay, yang tu mungkin kita boleh ambil masa dalam sebulan. Kemudian developing. Developing ni kita membangunkan lah, menyediakan slide, menyediakan video, recording, menyediakan activities, quizzes, infografik ya. So mungkin kat sini kita letak dalam 3 bulan lah ya. Kalau ikut timeline untuk satu modul itu, kalau daripada CDAE sendiri mereka menetapkan satu modul setahun dia punya proses penghasilan. So ia mengambil masa yang bukan cepat lah ya, mengambil masa yang lama kerana ada banyak proses-proses yang terlibat ya. So di dalam developing ini kita sangat bergantung kepada pembangun dan juga penyedia bahan lah, penyumbang bahan tadi tu lah. Jadi kalau orang yang berbeza, dia boleh cepat sikit lah kat sini ya. Penyedia bahan tu telah menyediakan video-video, slide, aktiviti quiz dan pembangun terus masukkan ke dalam platform. Okay, kemudian kita ada editing proses. So editing mungkin ambil masa 2 bulan. Dan mungkin dia akan lebih cepat lagi lah ya. Dengan kita pun ada pelbagai juga ya tuntutan lain ya selain daripada MOOC ni sahaja. Kita juga ada tugasan lain lah yang perlu dibuat ya, sebab itu dia punya timeline tu dalam setahun lah untuk kita menghasilkan satu modul ya. Kemudian editing, revise and improve the content. Okay, kita buat editing lah, menyemak semula, memastikan video-video itu menepatilah tempoh masa yang ditetapkan ya, at least 5 minit untuk video, 10 minit maksimum.
Dan ada jumlah kuis, dia ada juga soalan-soalan kuis, dia kena ada berapa minimum soalan baru cukup untuk menepati student learning time tu, SLT tersebut ya. Dia adalah yang kita perlu patuhi. Okay, kemudian Julai September ni adalah quality checking lah. Quality checking kita perlu submit ya modul yang kita telah selesai bangunkan kepada CDAE. So untuk checking ni juga mengambil masa lah kerana panel yang untuk penyemak itu juga mungkin dia ada banyak juga lah yang perlu disemak. Jadi di sini kita letak Julai, Ogos, September, 3 bulan lah. 3 bulan. Dan daripada semakan ni kalau ada lagi pembetulan kita kena kemaskini lagi lah. Supaya menepati rubrik semakan modul MOOC dan microcredential yang telah ditetapkan oleh CDAE. So daripada rubrik semakan ni mereka akan semak semua menepati lah. Video menepati, ada kuis, ada engagement, ada aktiviti. Soalan-soalannya cukup. Dan kalau pihak mereka berpuas hati, barulah modul itu akan dipublish di dalam platform, akan diterbitkan di dalam platform dan pengguna bolehlah akses kepada modul tersebut. So Oktober macam itulah. So ini timeline ni hanya sebagai panduan sajalah, mungkin dia berubah mengikut keperluan semasa lah, ataupun kalau macam kita fokus kepada yang ni sahaja mungkin dia akan lebih cepat lah. Kalau kita ada lagi tugasan-tugasan lain dan juga ada program-program yang berjalan serentak pada masa yang sama juga, kita akan drag dan mengambil sedikit masa lah untuk penghasilan modul. Okay, next. Ini adalah challenge, cabaran yang kita hadapi lah semasa membuat modul ini. Yang pertama sekali masa lah. Masa ni memang sangatlah kritikal lah ya untuk kita. Berdepan dengan masa ni memang sangat ni lah, jadi dia punya. Kemudian kita ada juga limited technical skill lah. Memang dari segi nak edit, nak menyediakan video pun ada cabaran lah ya. Sebabnya tak semua penyedia konten tu ada skill lah untuk buat video pun. Jadi kita buat khusus lah. Kita buat khusus untuk latihan untuk record video macam mana. Kita memperkenalkan beberapa tool yang mudah lah, yang mudah untuk buat recording. Okay, video recording and editing difficulties. Nak edit pun satu hal jugalah. Lepas kita buat video tu mungkin kita kena edit, ada potong-potong sikit, ada tambah-tambah video intro, outro semua tu. So itu juga adalah cabaran lah. Kemudian yang terakhir untuk meeting deadline lah, untuk memenuhi timeline yang kita telah sediakan dan juga untuk quality checking tu lah. Itu adalah cabaran yang kita hadapi lah untuk membangunkan MOOC dan microcredential. Okay, kemudian lesson learn ni kita dapati pentingnya untuk early planning lah dan clear timeline lah. Tapi itulah sebabnya kita pun ada banyak juga benda lain ya. Jadi kita cubalah untuk memperkemaskan lagi ya planning dan juga melihat semula timeline yang disediakan. Okay, need for teamwork and role distribution yang mungkin kalau kita ada penyumbang bahan dan pembangun tu orang yang berbeza, mungkin lagi cepatlah kita boleh siapkan modul MOOC. Okay. Dan kita menetapkan masa yang cukup lah untuk video recording dan editing. Yang ni yang utamalah, nak menyediakan konten tu ya. Kita ada juga video untuk green screen, tapi yang untuk konten tu selalunya dibuat sendiri oleh penyumbang bahan tu lah. Yang ni pun kita ikut modul tadi tu lah. Kalau modul tu ada berapa? Ada 6 orang tenaga pengajar. Kita akan bahagi-bahagikan lah. Setiap orang ada part masing-masing dan menyediakan menyumbang bahan mengikut part yang telah ditetapkan. Okay. Kemudian mungkin perlu akan continuous monitoring lah dan regular progress update. Macam kena ada selalu update lah supaya modul itu berjalan mengikut timeline yang ditetapkan. Maksudnya kena selalu semak lah. Kalau mungkin kita biar je, mungkin benda tu pun tak siap-siap lah. Jadi perlu ada monitoring yang berterusan lah. Okay, next. Okay, dah habis dah mengenai MOOC tadi tu ya.
Okay, selain daripada itu kita juga ada ya perkhidmatan kaunter, live chat dan juga YouTube channel untuk kita memperkasakan lagi literasi maklumat di perpustakaan. Okay, next. Okay, ini adalah kaunter rujukan yang ada di perpustakaan USM. So di sini pengguna-pengguna boleh bertanya soalan lah. Boleh juga membuat konsultasi, perundingan. Selalunya perundingan ni kita buat tempahan awal lah. Tempahan awal melalui email dan pelajar-pelajar akan datang ke bilik pegawai berkenaan lah untuk sesi konsultasi. Satu lagi adalah di sini adalah untuk tempahan bilik perbincangan lah. Okay. Next. Okay, kita juga ada live chat service. So live chat ini kita menggunakan Talk2 lah yang percuma sahaja. Jadi live chat ini beroperasi mengikut waktu pejabat lah, 8.30 hingga 4.30. Jadi pelajar-pelajar boleh bertanyakan soalan lah di sini ya. Dan kita ada jadual bertugas untuk live chat. Dan dalam sesi jadual tu kita ada pegawai dan juga staf pelaksana. Ini di bahagian rujukan sahajalah. Okay, next. Okay, kita juga ada YouTube channel ya, USM Library TV. So di dalam ini ada pelbagai bahan lah, dan yang daripada bahagian rujukan kita menyediakan video-video pendek ya, kita panggil quick tips dalam penyelidikan dan literasi maklumat. Jadi pengguna kita boleh rujuk YouTube inilah. Contohnya nak cari tesis kat mana, nak check, nak export daripada Web of Science, nak add references daripada into Mendeley, semua ada dekat sini lah. So dalam ni pun ada banyak lagi resources yang lain, yang ini juga semua boleh akses lah. Yang ini pun terbuka ya di YouTube channel kita. Tuan-puan boleh lah kalau berminat boleh ya tengok dan boleh follow lah, boleh like juga. Okay, next. Yang ni kita ada banyak lagi bahan-bahan lain di dalam YouTube channel kita. Ada 300 lebih video so far. So daripada video yang pada dulu-dulu pun ada, semua kita kumpulkan kat sini lah untuk Open Educational Resources video collection kita. Okay, next. Okay, selain itu kita juga ada ya beberapa program yang kita telah rangka yang juga menyokong literasi maklumat di kalangan pengguna kita. So kita ada 4 lah dekat sini, Research on the Go, Coffee, Consult and Counsel, Joint Library Symposium, Symposium Pusat Pengajian bersama Perpustakaan, Perpustakaan bersama Pusat Pengajian, dan juga satu sistem untuk request artikel dan buku. Okay, next. Okay, untuk Research on the Go, okay, ini adalah satu program perundingan lah sebenarnya ya. Apabila pelajar datang ke kelas dan mengikuti modul-modul kita tadi tu, jika dia orang ada sebarang persoalan, dia orang boleh ikutilah program ni. Jadi program ni kita adakan setahun sekali dan sesi perundingan ni pelajar boleh tempah lah dia orang nak merunding berkenaan modul apa, masalah apa yang dia orang hadapi. So kita akan buat registration. Jadi pelajar boleh isilah registration modul apa yang dia orang nak mendapatkan perundingan dan apakah masalah yang dia orang hadapi. So kita boleh take note lah dan bersedia semasa hari program dijalankan. So yang ini Research on the Go ni kita adakan di luar premis perpustakaan. Kita pergi ke tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelajar lah. Contoh di USM, kita ada sebelum ni kita buat di Minden. Minden 11 tu adalah satu tempat di mana pelajar-pelajar berkumpul dan membuat ulang kaji pelajaran, discussion room semua rakan-rakan. So kita buat kat situ lah. Jadi crowdnya ramai ya. Selain daripada yang berdaftar, kita juga menerima walk-in pelajar lah untuk membuat sesi rundingan. Okay, tahun lepas kita buat di tempat yang terbuka di tepi dewan yang menjadi laluan pelajar ya. So dekat sini kita akan menyediakan meja lah mengikut modul kita tadi tu. Ada 14 modul tu, kita akan buka 14 modul bersama konsultan, tenaga pengajar akan ada ya. Dan pelajar-pelajar boleh datanglah dan konsult ya masalah apa yang mereka hadapi
di dalam modul tersebut. Okay. Next. Okay, kita juga ada Coffee Consult and Counsel. Okay, ini juga adalah perundingan juga, tetapi program ini dibuat di dalam bangunan perpustakaan lah. Okay, untuk 3C ni kita bekerjasama dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Ya. So, untuk sesi perundingan ini, kita ada tambahan iaitu counselling. Jadi pelajar-pelajar akan dihidangkan dengan kopi lah. Dia orang boleh minum kopi, boleh makan, ada kudapan-kudapan sikit dan melakukan perundingan. Sementara nak menunggu giliran tu, dia orang bolehlah minum-minum dulu dan mengikuti perundingan mengikut modul yang mereka telah daftar lah. Dan mereka juga boleh pergi ke meja kaunselor untuk mendapatkan khidmat nasihat lah. Kita di meja kaunseling ni, macam tahun lepas kita ada sediakan personality test, career test. So dia orang boleh isi lah, personality test tersebut dan melihatlah apakah kecenderungan masing-masing. So ni ada added value untuk counsel lah di sini. Dan daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan itu kita mendapatkan khidmat pelatih, kaunselor pelatih ya, pelajar-pelajar kita yang mengambil kursus master psikologi, macam itulah counselling ya, untuk memberi perundingan kaunseling kepada pelajar-pelajar kita. Okay, next. Ini adalah simposium perpustakaan bersama Pusat Pengajian. Kita juga mengadakan simposium dan menetapkan tema dan topik lah untuk bersama-sama Pusat Pengajian, dan kita panggil beberapa speaker. Okay, untuk tahun simposium ini dijalankan 2 tahun, setiap 2 tahun. So pada tahun 2024 kita membawa topik etika dan integriti dalam penyelidikan dunia akademik. So kita ada 2 siri ceramah dan 1 forum lah. 3 topik yang dibincangkan dan 1 forum. So untuk tahun ini insya-Allah kita akan fokus kepada kecerdasan buatan dan manusia menuju penyatuan dalam landscape akademik baharu. So dalam November nantilah insya-Allah ya. Kita akan war-warkan juga ketika telah siap poster dan sebagainya ya untuk penyertaan. Okay, next. Okay, selain daripada itu ya, untuk artikel-artikel di dalam pakalan data kita, kerana kita menghadapi kekangan keuangan, banyak pakalan data kita terpaksa kita batalkan. Jadi kita memperkenalkanlah perkhidmatan ini supaya pelajar-pelajar boleh request artikel yang tidak ada di dalam langganan perpustakaan. Dia akan request dan kita akan membuat pembelian melalui platform pembekal tersebut lah. Jadi yang ni untuk pembelian artikel ni kita hanya khususkan kepada pelajar postgraduate dan staf akademik lah. Untuk undergraduate dia orang tak dapat lah. Tetapi kita limitkan juga hanya 5 permohonan setahun untuk pembelian artikel tersebut. Okay, next. Okay, ini challenges and solution. Okay, ini cabaran-cabaran di dalam literasi maklumat lah. Yang pertama, increase user awareness and participation. Saya rasa yang ni semua ya menghadapi masalah jugalah untuk macam mana kita nak memantapkan lagi kesedaran dan juga penyertaan pelajar-pelajar ke kelas-kelas kita ni. Jadi yang kita boleh buat adalah improve promosi kita perhebatkan lagi lah. Dan juga adanya perkhidmatan khusus tersebut memang sangat membantulah mungkin pelajar tak boleh nak ikuti yang bulanan yang kita dah schedule itu, tapi bila kita buat yang mengikut permintaan tu, kita nampak banyaklah ada pertambahan participation daripada pelajar ya. Sebabnya yang dimohon khas untuk pusat pengajian itu semua pelajar akan wajib hadir. Jadi memang dia orang kena hadir lah dan kita mendapat pertambahan penyertaan. Okey, kita juga menghadapi cabaran lah dari segi nak keep up to date dengan digital research tu dan AI teknologi lah. Jadi kita kena continuous upskilling, kena sentiasa menambah kemahiran. Okay, jadi terdapat banyak ya kelas-kelas yang ditawarkan secara percuma di luar sana, cuma kita kena selalu
inilah update lah, selalu cepat lah dengan melihat iklan-iklan yang menyediakan kelas-kelas percuma ya untuk kita menambah baik skill. Dan ada juga kelas-kelas berbayar. Yang tu mungkin kalau di USM kita boleh mohon juga untuk bahagian latihan di sini untuk dia sponsor lah kelas tu. Dia boleh ya untuk latihan staff dan kita ada justifikasi lah. Macam modul AI tahun lepas pun kita memang hantar ya staff-staff kita untuk mengikuti modul AI yang dijalankan di luar sana yang berbayar, ditaja oleh perpustakaan lah untuk kita membangunkan modul tersebut dengan justifikasi yang jelas, memang dibenarkan lah. Okay, managing level of information literacy. So di antara pelajar kita pun ada pelbagai tahap pemahaman lah. Itu pun salah satu cabaran lah. Jadi so semasa kelas tu memang kalau ada yang masih lagi belum faham, memang kita minta dia orang untuk mengadakan menempah untuk konsultasi lah perundingan ya. Kemudian kita juga ada MOOC lah. MOOC dan Micro Credential ni inisiatif yang kita nak bantu pelajar lah kalau masih tak faham nak tengok rakaman. Sebab kita tak bagi rakaman semasa kelas ya. Jadi alternatifnya adalah melalui MOOC lah. Jadi dia orang boleh rujuk kepada MOOC dan Micro Credential. Okay, kemudian quick tips video tadi tu kita tambah baik jugalah. Sebab kalau ada macam pertanyaan-pertanyaan yang kita selalu dapat daripada live chat apa semua, kita akan buat video, quick tip video. So kalau ada lagi persoalan yang sama, kita terus boleh bagi quick tip video tersebut untuk memudahkan pemahaman pelajar lah. Okay, kemudian challenge-nya lagi, cabarannya lagi adalah nak ada engagement lah, especially untuk online session. So yang ni mungkin kita boleh adakan menambah elemen-elemen quiz dan juga game semasa kelas tersebut ya. Kemudian challenge-nya lagi adalah untuk memastikan kita punya trending modul ini up to date lah, yang terkini dan menepatilah kan dengan perkembangan semasa. So yang ni memang kena sentiasa mengemaskini lah dan sentiasa upskilling the knowledge of the facilitator ataupun tenaga pengajar lah. Ini antara cabaran dan solution yang kita boleh fikirkan lah. Okay, next. Okay, future direction ya untuk literasi maklumat ini. Yang pertama mestilah kita memang kena memperkukuhkanlah digital literacy ya. Sebab sekarang ni kemahiran penyelidikan itu memang satu keperluan dah kalau kita tengok sekarang ni ya. Dan juga pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Memang kita akan memperkukuhkanlah perkara-perkara ini ya, moving forward lah. Okay, kemudian untuk integrating AI tools lah. Sekarang ni kalau kita tengok memang banyak lah dan perkembangan AI tool ni pula sangat cepat ya. Dan begitu juga dengan digital technologies. Jadi kalau ikutkan sekarang ni semua modul pun ada AI masing-masing. Jadi memang kita mintalah semua pembangun modul tu, semua tenaga pengajar untuk setiap modul tu untuk semak balik modul masing-masing dan masukkan elemen-elemen AI jika ada ya, supaya kita boleh enrich lah kita punya modul. Okay, and then strengthen collaboration dengan fakultis. So yang itulah melalui macam Taklimat Dirayawara pun kita memang tengah bina networking lah dengan para pensyarah kita. Mungkin daripada situ kita boleh dapatkan kepakaran-kepakaran mereka lah untuk memperkasakan lagi literasi maklumat kita ni. Mungkin ada beberapa tu mungkin kita boleh mendapatkan kepakaran daripada pensyarah-pensyarah, train of trainers. Lepas tu barulah kita memperkasakanlah, menambah baik modul kita daripada feedback yang pensyarah tadi tu lah. Okay, and then another future direction adalah untuk kelas-kelas kita ni mungkin kita akan menyediakanlah booking system for consultation. Kita dalam proses lah menyediakan supaya sebab sekarang ni kalau untuk perundingan memang pelajar booking melalui email lah, tempahan itu melalui email sahaja. So kita dalam proses untuk menyediakan satu sistem lah untuk consultation dan mungkin boleh digunakan untuk permohonan kelas khusus oleh pusat pengajian. Okay, itulah antara future direction yang kita boleh fikirkan untuk USM lah. Next.
Ini adalah laman web perpustakaan. So tuan-puan semua boleh bookmark, follow, like dan subscribe ya. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okay, namanya sama je, USM Lip Official 1969. So semua boleh follow lah, like dan juga subscribe lah. So anything yang baru you akan dapat notification lah ya. Kalau kita ada video-video quick tips yang baru boleh boleh diikuti melalui laman sosial yang kita ada ya. Okay, saya rasa kita sudah ke penghujung sesi saya ya. Yang last kali slide adalah thank you ya. Next slide. Ini dia. So sebarang pertanyaan boleh tanya. Sebenarnya saya nak hubung email saya ni tapi tak boleh dah. Saya dah submit awal lagi slide ni lupa. Jadi boleh juga email saya t_sirazawana@usm.my. Cik Faris tolong type kat chat. Saya boleh type. Okay, jadi saya rasa itu sahajalah. Kalau ada soalan boleh juga tanya. Saya serahkan kembali kepada pihak UIA. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Tuan Sirazawana atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Banyak input dan ilmu yang boleh kita ambil daripada sesi ini, yang antaranya kita boleh highlight apa yang perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak library USM. Antaranya untuk information literacy, untuk apa literasi maklumat, antaranya general dan specialized literacy skill workshop, library orientation, library roadshow ataupun Jerayawara. Begitu juga library lecture series and yang terkini iaitu MOOC and micro credential. Jadi sekarang kita buka ruang untuk sesi soal jawab. Saya rasa banyak juga yang Puan Sira telah jawab soalan-soalan daripada ruangan chat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada soalan tambahan atau ingin berkongsi pandangan dan refleksi, anda juga dialu-alukan untuk unmute mikrofon masing-masing ya. Mungkin kita tunggu dalam 30 saat sekiranya ada lagi soalan-soalan daripada ruangan chat. Memang hands-on kan? Mungkin boleh juga puan nak tunjuk ke S1 ni. Macam mana saya boleh puan nanti Sister Hasmani boleh stop sharing. Okay. Boleh puan bila puan? Okay, so saya akan share entire screen. Select window. Dah okey ke? Puan kena select select window. Boleh? Belum keluar lagi puan. Okey, puan cuba puan keluar okay, cuba select tab, mana-mana tab daripada website puan tu. Okey, nampak? Okay, boleh nampak. Okay, kita pergi ke library website lib.usm.my. So yang ni macam mana ni? Okay, so ini adalah library website. So kalau scroll ke bawah, yang ni workshop tadilah yang saya sebut untuk kelas-kelas kita. Okay, yang untuk MOOC dan micro credential ada di bawah ni lah. So boleh klik MOOC. Dan di sini boleh nampak lah. Kita ada 3 modul yang tersedia. So kalau nak masuk ke sini boleh klik je modul tersebut, klik read more. So bila masuk ke sini memang kena register dululah. Saya dah register ya. Saya takut tadi nanti tak ada pula password ke apa, lupa. So saya dah login siap-siap. So dekat sini boleh tengok learning activities lah. So learning activities, perlu lengkapkan semua learning activities barulah kita dapat sijil penyertaan. So dekat sini boleh nampak lah your progress ni dia akan kosong lah kalau kita belum mula lagi. Okay, so semua boleh masuk ya ke ni melalui website USM lah, senang. Daripada sini boleh pilih
nak tahu pasal publishing ataupun nak tahu macam mana nak guna Microsoft Word untuk thesis, boleh klik read more. Macam dekat sini boleh tengok ini adalah tenaga pengajar lah, field expert ini adalah tenaga pengajar untuk modul tersebut. Okay, kalau untuk Microsoft Word ni kita ada ramai ni, 9 orang ya. 9 orang tenaga pengajar. So boleh klik read more. So bolehlah join now untuk join now. So dekat sini boleh tengoklah learning activities ya. Under learning activities dia adalah overview of USM thesis formatting, preparation, build and modify heading, caption for table and figures. So sangat bermanfaat lah saya rasa yang untuk yang ini ya. Macam mana kita nak tahu generate list of table, figure, content semua, dan juga ada aktiviti yang perlu dipenuhi untuk mendapat 100%. Dekat sinilah kalau dah habis barulah kita akan mendapat sijil. Okay. Okay, saya rasa itu sahajalah untuk micro credential ini belum ready lagi lah, belum ready. So kita dah masukkan lah mastering Mendeley. Macam Mendeley ni ramai ya, sebab ini semua tenaga pengajar ni semua kampus. Ada yang Indo, ada yang PHT, Cik Herman, ada PMM juga. Nibong Tebal Nibong Tebal, kita ada Junaina, Mazino dan Syuhada. Yang lain tu semua Induk lah. So ramailah modul ni ya, dia punya tenaga pengajar. Yang ni belum ready lagi lah, bila dah ready barulah kita ada read more tu ya. Okay. Tadi workshop, tadi nak tunjuk sikit workshop and then inilah modul ni, pelajar-pelajar boleh pilih modul apa yang nak. Google Drive contohnya. Ni dah close lah sebab yang ni esok esok kita dah close sebab kita dah hantar link kelas. Kena pergi yang seterusnya lah. Macam ni, klik register here lah untuk pelajar kita. Okay, kita juga ada ya website untuk information literacy lah di bawah academic and research support ni. Boleh pergi ke reference and academic support. Kita ada satu website lah. So kat sini boleh tengok user education program. Kita ada reference resources dan academic research support tadi yang saya sebut. So kalau user education program boleh tengok lah read more ni. Dan boleh tengok modul. So kat sini kita adalah monthly workshop, on demand, yang field tadi, dan juga special workshop. Special workshop ni yang kita panggil library lecture series tadi tu lah. Okay, taklimat orientasi, Jerayawara. So dekat sini pun boleh tengok modules yang kita ada. So dekat sini boleh tengok lah modul ini berkaitan apa. Dan fasilitatorsnya, senarai facilitator lah. So boleh tengok lah ya. Advanced Microsoft Word for thesis writing, thesis template. Ini adalah tenaga-tenaga pengajar yang kita ada Mendeley, AI tools, publishing strategy, researcher profile, open access, Google Drive, Google Scholar, evidence base. So boleh browse lah dekat sini ya untuk tengok kita punya aktiviti. Okay, saya rasa yang tu sahaja daripada saya. Puan Sira, Ya. ada satu soalan daripada audience, daripada Puan Nabila. Bertanyakan soalannya, apakah modul literasi maklumat yang sesuai untuk college yang menawarkan program diploma sahaja? Contoh yang pihak institusi Puan Nabila ni, diorang ada ProQuest e-book central sahaja. Jadi mungkin Puan Sira boleh suggest ke? Yang sesuai, dia ada ProQuest e-book sahaja ya.
mungkin boleh macam basic searching tu boleh lah kan. Selalunya kita kalau macam ada permohonan daripada luar, kita akan customize lah modul tu mengikut keperluan. Macam sebelum ni pun kita ada dapat permohonan daripada Universiti Muhammadiyah Malaysia. Universiti Muhammadiyah UMAM tu pun dia limited lah dia punya pakalan data. Jadi kita buat juga sesi macam pencarian, macam mana nak menggunakan keyword semua tu boleh. And then untuk pengenalan kepada sumber-sumber maklumat tu kita bagi tahu apakah sumber-sumber yang percuma, yang tidak dilanggan lah, yang tidak perlukan langganan kepada UMAM. Kita akan perkenalkan yang tu lah. Kita boleh customize ya modul mengikut keperluan. Kalau dia bagi tahu macam ProQuest e-book central, kita boleh tunjuk ProQuest e-book central dan kita boleh tunjukkan juga resources lain yang selain daripada itulah supaya institusi tersebut boleh mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber lain, tidaklah terhad kepada yang dilanggan sahaja. Saya harap itu menjawablah ya. Ada lagi ke soalan? Baik, so far kita tengok kat chat. Tak ada dah. Rasanya dah tak ada. Semua soalan dah berjawab. So sekiranya masih ada lagi soalan yang mungkin para hadirin ingin bertanyakan kepada speaker, kepada penceramah kita, boleh unmute juga mikrofon masing-masing ya. Baik, saya rasa okey. Ini dekat chatbox ada email Puan Sira ya. Sesiapa yang ingin bertanyakan soalan boleh email terus kepada Puan Sira. Jadi, saya rasa kita sudah menjawab semua soalan ya Puan? Ya, dah habis Okey, jadi saya rasa hadirin yang dihormati sekalian, berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka ianya menandakan kita telah pun sampai ke penghujung sesi pada hari ini. Okey, bagi pihak Perpustakaan Darul Alimah IUM Kuantan, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Sira Zawana, Tuan Yaakob atas kesudian meluangkan masa bersama kita serta berkongsi ilmu dan pengalaman yang sangat bermakna pada hari ini. Semoga segala perkongsian yang disampaikan dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua, khususnya dalam memperkasa amalan literasi maklumat serta penggunaan sumber ilmiah secara lebih beretika dan berkesan. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran, perhatian dan penglibatan aktif sepanjang sesi berlangsung. Sokongan dan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan amat kami hargai dan semoga kita dapat bertemu lagi dalam program-program yang akan datang insya-Allah. Sebagai peringatan mesra, mohon semua peserta memastikan anda telah mengisi borang ayat 10 dan juga borang penilaian yang telah dikongsikan di ruangan chat sebentar tadi bagi tujuan rekod kehadiran dan penambahbaikan program pada masa akan datang. Baik, sebelum kita bersurai, marilah sama-sama kita menutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Baik, dengan itu berakhirlah sesi kita pada hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Sira. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon maaf atas kalau ada kekurangan ya, mohon maaf jugalah daripada pihak saya. Ya, terima kasih banyak-banyak Puan. Tak ada masalah. Minta maaf lah Puan daripada kami pihak tim teknikal. Terima kasih banyak. Sama. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum.